Macam baru 60 lebih. You. Dia. Hari ini saya berada di Don Serkam dalam rangka lawatan kita untuk WRUR Parlimen Yasin kampung kita untuk Don Serkam, Wakil Rakyat untuk Rakyat. Jadi hari ini kita dalam program Majlis Pembandaran Jasin untuk projek membasmi kemiskinan, di mana Jasin sahaja mendapat total 47 buah rumah yang dibaik pulih. Ada 5 buah dibina baru. Di Don Serkam ni saja hari ini ada 5 buah rumah yang kita telah pun baiki. Satu rumah kita baiki dengan nilai kos RM20,000. Jadi kita juga buat penyerahan kit makanan dan juga MPJ ada menyerahkan kipas angin. Jadi alhamdulillah rata-rata rumah yang saya lawat dan lihat tadi bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Exco Datuk Zulkifli, kita perhatikan banyak yang bumbungnya bocor. Jadi kerana itu saya ucap terima kasih kepada pihak KPKT dan juga Majlis Pembandaran Jasin, ketuanya Tuan Zahiruddin dan semua tim MPJ atas segala bantuan yang telah mereka berikan, terutama untuk rakyat di Don Serkam ni lah. Perasaan tu memang rasa terharu lah. Bersyukur kita dapat bantuan yang orang kata yang tak disangka-sangka. Selesa lah, bila keadaan tak ada mengganggu lagi, kita rasa selesa. Hujan dah tak ada bocor, dah syukur alhamdulillah apa ada yang kita ada, apa yang kita dapat. Kini kau sudah Rasa gembira lah. Walau macam mana pun Mak Cik ucaplah terima kasih. Semangat yang diberi kepada Mak Cik, mudah-mudahan melempar ruahlah rezeki mereka semua dan anak kita semua. InsyaAllah baguslah dapat menjayakan, dapat berceriakan, jumpa sama-sama kita. masih yang tetap paling kesuka betapa